Bila saya tengok tu ada 4 lapik sejadah imam tu kan, saya ambil 3 saya buang. Ni tengok dah kebetulan jumpa tu, ulang balik. Makruh meninggikan kedudukan imam dari kedudukan makmum dan sebaliknya. Maksudnya imam diturun ke bawah, makmum atas kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi jawatankuasa masjid, janganlah lapik sampai 4 lapik, 5 lapik sejadah imam tu. Tak ada guna tu. Malah kalau niat tu kita nak tinggi sikit imam tu jadi makruh. Kadang-kadang saya buang tuan-tuan. Bila saya tengok tu ada 4 lapik sejadah imam tu kan, saya ambil 3 saya buang, letak tepi. Sebab kita imam ni se-level. Se-level. Barulah imam ni rasa tawaduk. Ni asyik ditinggikan tu yang imam jadi degil takabur bila tegur imam laju. Saya ada cara saya solat saya ada pendapat saya. Itu yang jadi takabur tu. Sebab orang duk jack dia tinggi-tinggi kan. Jadi makruh tuan ni. Ni ceritanya imamnya ni. Kalau seorang-seorang tak kisah. Makmum yang tebal niat dia. Dia terpilihan tu tak apa. Dia jangan ada niat untuk meninggikan. Tapi biasanya kalau kita letak imam ni, kita bagilah sejadah yang elok sikit. Boleh tak? Kang tidur dalam sujud parah. Jangan niat tinggi lah kat tu ya. Jangan niat nak meninggikan.